Oh Allah, oh Masjid Al-Ihsan, Majlis ilmi pagi hari Jumat, Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dan kita pun boleh memenuhi panggilan seru Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ni, yang kita boleh sama-sama menunaikan amal ibadat di rumah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah 2 rakaat. Sedangkan suasana pagi ni sedap tidur lah dah. Sedap tidur lah hari ni. Tapi kerana kita ni rindu pada Allah Subhanahu wa taala, boleh juga kita memenuhi panggilannya. Ini adalah tanda kata kita ni saya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, boleh memenuhkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih pada surah As-Saff, iaitu kita sudah kemarin masuk pada babak yang kedua pada surah As-Saff, iaitu Allah Subhanahu wa taala wayak kepada kita satu peneguhan yang labanya tu tidak terhingga, yang laba tidak boleh kita hitung. Berapa perkara Allah Subhanahu wa taala wayak, boleh kita tengok dari akhir pada surah pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, zalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah suruh pada orang beriman, kerana orang yang boleh menegur dengan Allah ni adalah orang beriman. Tapi tu kata wahai kata ya ayuhan nas, tapi tu wahai ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Orang boleh menunaikan, boleh menegur dengan Allah, boleh labur ni orang beriman. Orang tak beriman tak boleh. Kerana apa? Kerana ia berat. Berat nak buat peraturan yang Allah Subhanahu wa taala wayak tu berat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kan menegur hak ni adalah menegur yang boleh melepaskan kamu daripada seksa api neraka. Menegur ni apa? Satunya tu'minuna billah, satu tu kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni beriman tu yang kata tu'minuna billah, bukan tahu. Bukan alimullah dah. Bukan tahu kata Tuhan. Tapi tak ada beriman. Dan sebagian dalam surah Al-Hujurat tu yang kata qalatil a'rabu amanna, orang Arab peduli dia kata aku beriman.
Tapi Tuhan kata kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Mu tak ada beriman lagi, mu cuma Islam baru. Tapi ni Tuhan kata orang nak boleh menego dengan Allah yang boleh lepas pada api neraka, satu orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa? Iaitu kita dah baca nak kali 17 kali sehari semalam tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak ni kita penuh dah. Hak ni kita tak khabar ni kadang-kadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak tu hak orang dah kata kena tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tauhid dalam masalah rububiyah dan tauhid dalam masalah uluhiyah. Tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca saat ni baca 2 kali. Kalau tak baca hak ni tak sah mana. Kalau bagi imam sepain tak baca Fatihah. Kerana duduk dalam Fatihah iyyaka na'budu pada Engkau ya Allah aku sembah. Wa iyyaka nasta'in dan kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Rububiyah aku ibadat pada Allah, iaitu aku sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni kita tahu, kita tak kata kita sembah pada lain pada Allah, tak sembah pada Allah semua. Tapi wa iyyaka nasta'in kita minta tolong macam-macam. Di pong kayu tu minta tolong ada tu, di orang tu minta tolong, minta usia, minta gapo, setok bomo, setok gapo itu wa iyyaka nasta'in. Ni uluhiyah. Sampai ni masalah hak ni masalah uluhiyah ni. Orang dah kata tak apa minta tolong. Kalau itu nak minta tolong orang beli ikat kedai pun tak boleh. Minta tolong beli kira duit 2 pokok tolong beli ikat kawin hati ni dah mau pergi kedai, tak boleh minta tolong. Masalah uluhiyah ni minta tolongnya kita percaya pada dia tu yang boleh tolong. Lepas tu baik lauk. Tok nenek, raja lauk, raja apa je, jangan ganggu nak cucuku ni nak pergi cari makan lauk ni, ataupun naik bukit. Tok bukit apa itu ni. Tu percaya minta tolong pasal itu. Apa tak minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala lalu. Sedangkan dia nak ganggu, nak gapo tu kan tu tak gerak, tak boleh dah. Tu sampai uluhiyah ni. Tapi orang ni dia rasa tak masalah uluhiyah ni masalah tak ada pelik. Hak ni ada kata syirik ni. Kalau tak ada masalah, tak ngaji tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, masalah syirik tak ada. Betul tak kata-kata musilah ni tak ada dah orang syirik. Musilah tak ada lah, masing orang beriman lah, tapi dah buat syirik kait-kait. Buat syirik kait-kait. Buat syirik kait-kait pergi kubur tok guru kubur apa itu gini dak minta tolong tu masalah uluhiyah belaka lah. Itu masalah uluhiyah. Nabi ni tu kata tu'minuna billah. Pertama tu nak menego dengan Allah tu mengena beriman pada Allah dulu. Dan yang tiga asma wa sifat. Sifat Allah, sebab sifat Allah tu banyak mana? Tak 20 lebih dah sebab yang banyak sifat 20 kan. Sifat tu pada'ulah asmaul husna. Asmaul husna pada'ulah. Nama Tuhan tu hak molek pamu serulah nama Tuhan tu. Mintalah pada nama Tuhan tu. Iaitu hak dia tahu kata 99. 99. Lepas tu banyak tu wajah tu ada sifat tu dalam surah Al-Hasr. Di hujung tu. Ke banyak orang kita dah baca wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadah huwar rahmanur rahim. Tu sifat tu yang belaka tu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddus. Tu al-maliku tu sifat Tuhan. Al-Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwi'ul Asma'ul Husna.
Tu sifat Tuhan. Tapi kita dah baca semua. Ingatlah aku ayat ni kan. Hujung surah Al-Asr. Tapi tak tahu kata. Tak tahu. Tu adalah sifat Tuhan waya. Tak pada ni. Tak ada undang minta di tok bukit. Tak ada undang minta di tok Semania. Tak ada undang minta apa. Minta seru tak nama ni. Al-Asma'ul Husna Fadu'ulah. Dia kata. Minta ni. Fadu'ulah. Minta lah tak nama ni. Nak minta rezeki. Minta pada Tuhan Ar-Razzaq. Nak minta pada Tuhan Kuasa. Al-Ghaffar, Al-Qadir. Tu nak minta selamat. Assalamu Tuhan selamat. Apa itu ni? Tuhan, nama Tuhan belakang. Serulah tak nama Tuhan. Ni sampai ni Tuhan kata, tu'minu nabillah, berimilah pada Allah satu ni. Kau menegur dengan Allah SWT. Yang kedua, wa rasuli, dan beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul ni, iaitu percaya kepada Rasul terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, iaitu ikuti jejak langkah ni, iaitu sunnah-sunnah Nabi. Padahal kita baca semua in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni dah mula buat. Kalau orang muda-muda nak belajar kita guru ayat apa? Kasih. Ayat kasih. Ada ayat kasih. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni mutu aku. Pada ayat ni kalau mu tu kasih pada Tuhan kata fattabi'uni, turutlah Nabi Muhammad. Nasaya Allah tu kasih padamu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Lalu suruh ikut jejak langkah Nabi. Fattabi'uni tu ikut jejak langkah Nabi. Ikut jejak langkah aku, iaitu langkah Nabi. Siapa dia? Iaitu Tamai, iaitu Nabi. Dan yuhibbukumullah, nasayatmu tu akan dikasih oleh Allah SWT. Tapi kalau mu tak turut jejak langkah Nabi raya, maka mu tu tak akan dikasih oleh Allah SWT. Sebab itu ada Nabi kata mu tu muflis pada hari akhirat. Wa amal banyak, semaya banyak, Malaysia poso tak ada beradu apa itu, tapi pada hari akhirat esak muflis. Kenapa? Tak ada fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa amal tak ada turut. Wa iman tu rasa kita. Kita serta molek ni. Kita tak molek ni. Apa kita puja kata hari beranak Nabi lebih besar pada hari Lailatul Qadar apa tu ni. Ni kira kita belakang. Nabi tak ada kata, tapi tak ada siapa dia royak tu. Sahabat-sahabat Nabi pun tak ada royak tu. Kita besar ni. Lailatul Qadar tak ada gaduh pun. Pada waktu tu kalau wa amal pada Lailatul Qadar tu lebih baik pada sahrun 1000 bulan dah. 1000 bulan. Tapi kita pergi kata malam beranak Nabi kena buat hal ni lebih besar. Hal ni tak ada. Ini tak ada. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang kedua tu para rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan mujahadah, bersungguh menetai. Mujahadah ni tujahidu ni berjual ke, menetai ke, mujahadah ke, bersungguh dalam jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Iaitu satu ni ulama mai tafsir kata mujahadah ni satu perang lawan musuh di medan perang, iaitu perang sabi. Ada perang sabi. Perang lawan musuh dia nak menjatuhkan Islam. Yang pertama mujahadah fi sabilillah ni. Apa dia? Ni kita lah ni tak ada dah. Kalau masa Nabi dulu tu banyak dah. Alam itu jari-jari lah. Cuma masuk kuat Wazah, kuat Palestin tu sungguhlah masuk daripada mujahadah ni fi sabilillah. Tapi kita tak ada lah kali itu. Mujahidin fi sabilillah. Tak, kita buat ada lagi ulama kata. Yang keduanya kita kena menetai nafsu kita. Lawan nafsu kita, dia nak bawa diri kita pada membunuh diri kita berapa pada Allah SWT. Ni pun mujahadah ni. Nafsu kita nak pada benda yang tak. Nafsu ni tak ada bawa pada jalan yang molek sikit sangat je. Nafsu nak mai semaya, nafsu kata qalu
tidur lu dah. Tidur sedap pagi ni tidur. Itu nafsunya. Awak ni kita kena lawan. Tu panggil kata menekan nafsu yang nak memunahkan diri kita. Ni yang kedua. Mujahadah juga fisabilillah. Yang tiganya meninggalkan nafsu kita tamak pada harta orang lain, bukan harta kita. Dah. Kita pun tak boleh tengok harta orang ni dah. Nampak orang tinggal, orang lupa, orang gapo, orang silap sikit pun pakai boleh rocek lalu dah. Tak itu ada bukan hak kita lah kan. Tu nafsu. Banyak lagi hijau tu. Kalau dah. Kau banyak lagi atas lagi. Kata kalau hotel dia pun ada duit kau tak usah bayar, tak usah gapo. Tu nafsu, tu nafsu tamu. Mana tahu kita meletak juga nafsu, mujahadah juga di kita. Ni ulama kata 3, hak meletak mujahadah fisabilillah. Ya keempat, kena menjauhkan diri kita, mujahadah diri kita jauh pada apa? Mesia-siakan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Duk balik dengan dunia. Cari kita sangat lupa waktu. Tak khabar kata kita ni Tuhan nak panggil bila. Ni 4 perkara mujahadah yang ulama tafsir kata yujahiduna fi sabilillah. 1, melawan musuh dunia daripada orang Wazah Palestin ni dah. So tu wajib dah. Yang kedua, melawankan nafsu kita, nafsu bawa pada jalan tak molek. Hak ni hak Nabi sepeda kata klik pada pergi, mari kita hak ni sabilillah sorit lawan musuh ni dia pergi, kita nak tengah pergi yang paling besar iaitu bulan puasa, lawan nafsu nah. Kan bulan puasa ni pun puasa tu pun lawan nafsu ni apa? Tak boleh dok kata mujahadah dia tu lebih besar tu. Dok lawan nafsu tu. Ni kan nafsu dok bawa kita ni pada kok tak molek semua. Dari nak bawa pada molek. Tu dok kontrol. Habis tu kita kena lawan nafsu yang nak bawa pada punahan. Yang tiganya nafsu nak tamak pada harta. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr itu hubul mal jamaah, nak pada harta ni ke sungguh-sungguh nak semua boleh kita semua. Dan surah Fajr itu ada ayat tu jamaah, hubban jamaah, saya pada harta tu boleh tak semiko je boleh apa kalau kami kita seko tak sewa ada mau tak sagi masuk lain tak sama kita turangnya kita. Habis tu kena lawan juga nafsu. Habis tu kata wa man yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa kalau mu tu boleh buat perangai saya mu yang duduk dalam dirimu tu waktu mu dapat menengok. Yang tepat tu waktu kita tu hewi ni jangan kita sia-sia duk lupa pada akhirat, kita nak kejar dunia. Itulah ulama kata wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita. Dengan harta pun kita, kerana harta ni satu nikmat yang Allah SWT bagi pada kita untuk pakai ke dunia. Dan tak boleh nak bawa pergi akhirat kan. Iaitu yang boleh bawa pergi hak kita sedekah tu, hak tu hak jadi hak kita tu. Hak ada dalam kotak, hak ada dalam bayi, hak ada dalam rumah, hak ada di kebun getah, kebun kelapa, kebun apa tu bukan hak kita belaka, hak dia mu belaka. Dan hari lalu dari sore ya. Tu basah hujan ni tu mari pada kita boleh milik kalau kita ada jadi hak kita. Tapi kalau kita tak guna air tu tak boleh jadi hak kita. Tu lah sore ni. Tu lagi kelauk tu belaka. Kita pun kalau kita tak ambil buat sedekah, buat jariah, buat apa itu ni. Buat masjid, buat madrasah, buat sekolah. Jadi orang lah, jadi anak cucu kita pula. Kalau nak cucu kita malah boleh taruh letak ni, kalau tak malah diwahbi. Waktu tu gila kati kita apa gitu gini dah. Tapi tu nak tujahidu bi amwalikum juga. Nak kita wa anfusikum diri kita, karena diri kita pun akan dipanggil kelak oleh Allah SWT juga. Bukan kata duduk gini. Iaitu mati tu dah, dia panggil kelak habis dah. Adalah musamma, cukuplah waktu yang terlalu. Bila cukup tu dia panggil lah sana. Lepas tu kata zalikum lagu tu lah. Zalikum tu mana kata kalau kita kata lagu tu lah. Hak pasal tu lah. Tu minu nabillah wa rasulih
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum tulah betulah khairul lakum, yang sebaik-baik bagi kamu. Mungkin beriman pada Allah, beriman pada Rasul, ikut Allah, ikut Rasul, mujahadah dengan dirimu, dengan getamu, itulah khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuhan tak juga kalau mu tahu. Kalau mu tak tahu tak jadi juga. Tak ada siapa dia saya, tak ada siapa dia nak kalau mu tak tahu. Tapi buat kita sedekah, kita apa kan kita tahu kan. Kalau tak tahu saya nak seluk baca ada. Wisratuh saja bagi tahu makan. Nah, pasal kata habis pada waktu kita habis itu kata zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siapa kalau mu tahu. Patut tewi pula pada orang lagu ni. Apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau tu beriman pada Allah, beriman pada Rasul, mujahadah dengan hitamu, dengan dirimu, yaghfir lakum dzunubakum, tu hapuslah dosa-dosa. Nah, yaghfir lakum dzunubakum, dosa mu apa itu ini tu hapuslah. Atau salah fikir, tak salah fikir atau kita ni rasa banyak ada. Tak ada. Habis tu hadis Nabi wayak kata ada seorang bunuh manusia sampai 100 orang dah. Sampai 99 kita tanya orang abid. Tu dia tak tu nak wayak kata tanya masa Allah ni kena kena. Tanya nak buat rumah kita tanya orang kelaut dia nak wayak tak leh. Tak leh. Tanya orang kelaut kita tanya debat kereta nak wayak tak leh. Tapi seorang ni dia bunuh orang 99 dah tu. Dia pergi jumpa dengan orang abid. Abid ni lagu mana? Orang buat amal ibadat. Orang tersawak. Tersawak amal ibadat. Dia tak tahu kan. Lagu mana kawan ni? Tuhan pun gedak dosa. Kalau bunuh orang 99 dah. Kalau kawan nak tobat ni, Tuhan pun gedak. Orang abid tak boleh. Orang amal ibadat tak boleh. Masuk neraka. Bunuh orang 99 dah. Tak itu. Dia pula sore pula jadi satu. Tu panggil kata tanya orang tak kena. Tu masalah tu ada itu nak ayat kata kita nak tanya orang itu kena. Tanya nak gue kita tanya bomo gue. Tanya hawa umuh nak tanya naca umuh. Nak tanya hukum nak tanya orang lain. Tapi tu dalam Quran ko ayat mu tanyalah orang jika mu tak tahu tanya orang yang tahu. Alah tak. Kalau mu tu tak tahu, mu tanya orang yang tahu. Ya jalan je pula pun satu kita menga orang lain, tanya orang lain, orang tahu. Lagu mana ni bapa kita bunuh orang satu orang dah boleh tak kita nak tobat? Bapa kata kalau mu nak tobat tak ada apa. Boleh tobat. Tu orang lain banyak. Orang tahu. Kena. Tapi syarat. Tu syarat. Syarat pun mu kena pindah tempat. Itu syarat dia. Nak syarat ni boleh kita faham kata kalau dia sungguh nak tobat dia tu buat tu syarat. Kalau dia tak sungguh tu nak tobat dia tak ada buat syarat pun, wasa tu tak berat. Tak itu. Habis tu orang apa gitu ni duk ajar ilmu apa tok guru dulu duk ajar orang kita tanya kata babo kita nak ajar ilmu gua ni apa. Boleh. Tapi syarat lah. Kan dia tengok guru tu tengok dia ni tak sengaja. Banyak orang dulu-dulu banyak ke tak sengaja tapi dia nak ke ilmu. Dia takut musuh, takut apa itu ni nak lawan. Tapi tu guru tu pun dia dakwah pasal dulu tu, dia lagu mana dakwah pasal dulu. Dia nak dekat orang ni ngau sengaja. Ajar ilmu dah. Aku ilmu kasih dah ni. Engkau tu ibu kalau patah ni. Tapi syarat ilmu nak baca ni mungkin nak baca lepas saja. Kalau tak baca lepas saja tu tak terima. Tu dakwah dah. Zaman dulu waktu tu. Nak orang tu semuanya. Tapi orang itu pun nak gimana aku maya dulu nanti maya zuhur dulu. Padahal dia bukan dia nak semuanya. Dia nak baca hari ya. Dia nak baca ayat ni ya. Ayat berdiri tak masuk lah. Ayat berdiri tak kena lah. Apa itu yang itu ya. Dia bukan nak kau semuanya ni. Dia nak kau baca ni ya. Sampai ni hal ni pun buat syarat. Tua timur akan boleh mutabat. Tapi syaratmu kena balik pada tempat ni.
Apa dia ni pun ikhlas dia nak taubat dia bukan sungguh. Dia jalan lagi sungguh nah. Tapi dia jalan lagi tu mati tengah jalan tu. Tengok ayat kata bila sungguh tu padahal dia tak ada kalau kira lagi tak ada dia taubat apa lagi, tak ada dia saya apa lagi dah. Dia tu nak jalan lagi nak pada turut syarat tu je matinya jalan. Cara dia buat dah. Cara dia buat dah. Tapi bila mati tu melekat dua mari bubuk. Hak ni nak azab, hak ni nak rahmat. Ukur jalan dia tu. Yang mana dengar pada bini. Habis tu Tuhan ayat dari surah Az-Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Mu jangan putus asa pada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah tu ampun semua dosa-dosa. Asalnya pun tu tu'minuna billahi wa rasulih. Dosa pun tak usah kira. Kalau itu ada kat dalam kekek kalau itu tahu dosa banyak kan. Tu takut tak ada tu. Takut tak ada tu. Takut tak ada tu. Betul dia kata ya ufir lakum zunubakum. Tu ampun semua dosamu. Tak ada pula. Untuk jangan putus asa pada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Kenapa? Allah tu sangat ghafur, sangat ngapung dan sangat masih nyamur dia. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan tu apung dosa saja. Tu akan masuk kamu tu dari syurga. Ada tu apung dosa, ada dosa boleh masuk syurga. Karena orang tak boleh masuk syurga kerana dosa ya. Bukan kerana sesak. Tak ada orang masuk orang tak boleh masuk syurga kerana sesak lah. Kerana dosa dia tak boleh masuk. Dia tu apung dosa, dia tak ada dosa. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masuk dari syurga yang mengalir di bawah syurga tu sungai-sungai. Sungai supaya orang kaya dia ada sak wainam tak ada rumah dah ada. Orang duduk dari syurga tu tiap-tiap syurga tu ada sak wainam belakang. Tu sak wainam dah. Kolej mami. Kuasa nak asa panah tujung dari kolej tu lalu. Tu tajri min tahtihal anhar. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Dan Tuhan wis dia pada dia tu segala yang indah. Pada orang sana. Ni balasan pada orang tu minuna billah wa rasul. Wa masakin thayyibatan tepat tuas dia pada orang yang tu minuna billah wa rasul ini surga yang paling indah. Neno ayat molek lagu mana tak ada orang molek ni. Molek. Tengok rumah orang kaya tak dunia ni kita tengok asal lagu mana. Tak itu. Tengok rumah Donald Trump dapur tu rumah. Dapur tu langit kau itu buat ngamah belakang Donald Trump presiden Amerika lah ni tu. Makuk pinggir. Celuk mah, sudu celuk mah. Tu tak dunia. Tak dunia ni pun kalau kita tengok bayar syurga dah. Pada syurga tu lebih pada tu lagi. Tapi nak ayat kata lagu tu lah syurga. Lebih pada tu lagi tu lah. Tengok ayat kata cita-cita manusia tak ada dunia ni pun lagu tu dah. Bi aqwabin wa abari ka wa ka'sin ma'in tu. Dalam surah Al-Waqidah Al-Waqiah tu kan. Syurga tu makan ni makuk pinggir gelah apa itu ini semua tu buat daripada mata pada mata belia mata pelakor. Ya gua bin wa bari ka wa ka'sin ma'in itu. Pani dunia orang kaya tu pun macam tu. Jadi nak ayat kata orang tak dunia ni pun kita nak pada molek belakang. Pani hak tu ada pada orang mukmin ni lagu tu lah. Lebih pada tu lagi lah. Cuma boleh kita bayar tengok lagu tu kata syurga tapi syurga lebih pada tu lagi. Lebih pada tu lagi. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Kekal. Tapi setengah ulama kata jannati adn ini satu nama syurga adnan. Tapi ada ulama tafsir juga kata fi jannati adn itu dalam syurga yang kekal. Itu Allah alam wa ana kena ada.
Karena ulama ada juga kata nak surga tu ada satu surga ada nama dia. Tapi waktu tu tak apalah dah. Tapi nak ayat kata orang yang tu'minuna billahi wa rasuli ni tu yang takdirkan surga bagi dia, tempat yang indah, tempat yang molek, surga yang kekal. Zalikal fawzul azim, itulah kelabu yang paling besar, itulah kemenangan yang paling besar, kemenangan yang paling semua. Tu hari tu yang katut dia belakang kata zalikal fawzul azim. Tu hak labur kalau kita kira belega pada ayat yang mula-mula, tu labur hak sungguh. Labur yang tak rugi tu. Tu zalikal fawzul azim. Labur yang tak rugi lah. Lepas tu yang hari pula wa ukhra tuhibbuna nasrum minallahi wa fathun qarib. Dan ada hal lain lagi yang kita duk cita-cita tu saya kata. Wa ukhra tuhibbuna ada hal yang lain daripada tu hak mulut sangat cita-cita, mulut kasih, mulut nak sangat. Apa? Iaitu sahabat Nabi waktu tu. Tu ayat ni tu. Nasrum minallah, pertolongan daripada Allah. Karena tu ayat ni tu turun. Puak sahabat Nabi waktu tu dek di Madinah lagi, tak boleh kelik lagi pada Mekah. Tu tak ada Fathul Mekah lagi. Sedangkan cita-cita Nabi dan cita-cita sahabat semua tu lagu mana pun nak kemenangan boleh kelik muka juga Mekah. Tapi tu saya kata wa ukhra tuhibbuna. Hak mu paling cita-cita paling dok ingat-ingat paling dok sebut-sebut alai pada tu nya apa? Nasrum minallah, pertolongan pada Allah. Wa fathun qarib, dan akan nak buka Mekah tu dengan masa dekat. Dengan masa dekat. Wa fathun qarib tu. Dekatlah tu nak pertolongan padamu, dan Mekah tu akan tak dalam masa dekat. Tu nak buka mu boleh klik takluk klik Mekah. Jadi di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ben itu ya ayat di belakang ni kata wa ukhra tuhibbuna. Hak lain pada tu mulut cerita hak surga tu widah apa itu ini, tu widah surga tu apa rasa tu apa itu ini. Ada lagi hak mulut cita-citanya iaitu apa? Tadania iaitu kemenangan mu boleh benar pada kaum musyrikin, mu boleh klik buka Mekah. Mula kita lagi hak tak dunia. Hari akhirat ni tu balas hari akhirat. Saat itu yang fil lakum zunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ni hak tu pada akhirat. Wa masakin taibatan. Tapi hak tak dunia wa ukhra tuhibbunaha. Ni hak tak dunia. Hak muda cita-cita Nabi dak cita-cita sahabat dak cita bila lagi pertolongan tu nak win. Tu nasrum minallah, pertolongan pada Allah. Mula kita tu sangat. Tapi dia kata wa fathun qarib, dekatlah pertolongan nak dekat. Sampai tu dia kata tu ayat ini wa basyiril mukminin. Ayat belakalah pada orang mukmin tu kata tak lama dah tu nak buka, tu nak pertolongan, tu nak buka Mekah klik pada orang Islam. Tak lama dah wa basyiril mukminin tu ayat khabar gembira. Ayat belakang we tahu tu. Itulah 2-3 ayat pada hari ini. Mudah-mudahan kita boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada Rasul, kita boleh mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مسجد الإحسان مجلس علم pagi hari Jumat.